bertemu semula di siri kedua Dewata Raya. William Gates membina syurga raya di Tierra del Fuego dengan dana hartawan elit. Pada 1997, dia meramalkan bumi bakal ditimpa bencana besar dan hanya syurga raya yang akan bertahan. Ujian ketat menentukan siapa yang layak memasuki syurga raya. Pada 1999, bencana dunia berlaku. Syurga raya sahaja terselamat. Rahsianya, sebuah objek misteri yang William Gates temui bertahun sebelumnya. Hikmat purba dan hikmat moden bertembung. Di Kolej Bela Diri, hanya harimau hitam terpilih. Terpilih untuk dipanggil ke pejabat pentadbiran dan diusir dari syurga raya. Harimau hitam bendanah ketan meninggalkan syurga raya dengan tekad untuk kembali sebagai juara. Harimau hitam hilang kecerdasan tanpa sebab. Jawapannya hanya satu. Ilmu bertafakur dari Istana Putera Tibet, tempat lahirnya Buddha hidup. Di situlah harimau hitam akan menemui jalan untuk memulihkan dirinya jika dia cukup tabah. Harimau hitam memulakan meditasi suci dalam Dewan Buddha Surga. Selama 2 tahun, dia bertafakur tanpa henti, menembus maruah yang hilang. Langit Tibet terbelah memancarkan cahaya Buddha ke atas Istana Putera. Ribuan penganut sujud terpaku. Cahaya Buddha meledak dari tubuh harimau hitam. Tenaga suci memasuki 108 mata urat, satu sosok misteri muncul di dalam fikirannya. 4 jagoh dan zaman berbeza, muncul semuanya mirip dirinya. Adakah ini petanda kekuatan baru yang sedang bangkit? Harimau kini memiliki 5 pencelemaan. Setiap satunya menyimpan hikmat purba berbeza. Jika dia menguasainya, dia boleh menjadi pendekar yang tiada tandingan. Inilah 6 hikmat keramat, kekuatan tertinggi sendi persilatan purba. Dipadukan, ia melahirkan seorang pendekar mutlak yang tidak akan dapat ditewaskan oleh sesiapa pun. Selepas 15 tahun bertapa, harimau bangkit sebagai pewaris 6 hikmat keramat. Mengatasi gurunya sendiri, kini ia menjadi pendekar yang tiada tandingan. Guru harimau memberi amaran keras. Jangan sesekali tunjukkan hikmatmu kerana musuh sedang mengintai. Pelajaran tamat dan harimau kembali menjalani hidup seperti orang biasa. Harimau tiba di pasar Tibet dan disambut rama-rama serta leopard. Muka rama jadi kemerahan. Leopard menyakat, harimau mengusik. Itulah kebahagiaan mereka. Saat harimau dan leopard bergembira, tentera tiba menyerbu pasar. Kolonel Shi mengumumkan perintah kejutan. Kanak-kanak 6 tahun ke bawah akan diambil kerajaan. Tawa hilang diganti ketakutan. Pasar menjadi huru-hara apabila tentera merampas kanak-kanak. Harimau melindungi leopard, menyerang balik dengan tenaga misteri yang mengejutkan askar-askar. Laporan dihantar kepada Gubernur. Pemuda ini luar biasa. Dia menentang. Satelit syurga raya mengesan harimau hitam di pasar. Askar menyerbu dan merampas leopard. Harimau melindungi adiknya tanpa membalas dengan hikmat. Dia dipukul bertubi-tubi, tetapi tetap mempertahankan leopard sepenuh jiwa. Leopard ditarik kasar, menjerit kesakitan. Harimau hitam hilang sabar namun teringat pesan datuknya untuk tidak menggunakan hikmat. Askar-askar menyerangnya tanpa belas kasihan. Gubernur mengetahui rahsia kekuatan harimau hitam. Di luar, harimau ditolong rama-rama setelah adiknya diculik. Dia berjanji mencari jalan untuk menyelamatkannya. Harimau hitam berjanji menyelamatkan adik rama-rama. Dengan gaya gerakan halilintar, dia memecut mencari tentera yang menculik. Namun, Arhad Esa memerhatikannya dari satelit tanpa dia sedari. Arhad Esa menculik kanak-kanak, mengambil kelenjar pituitari mereka sebagai bahan ubat. Kejam.
Ubat itu meningkatkan kekuatan otak, tetapi kanak-kanak yang diambil akan menjadi dungu selama-lamanya. Malam itu, dia melangkah keluar. Tekad menyelamatkan yang lemah, meski nyawanya sendiri jadi taruhan. Pagar elektrik meletup di rempuh harimau hitam. Dia meluru masuk menjatuhkan semua pengawal. Misi menyelamatkan kanak-kanak kini bermula. Penggera berbunyi, lampu sorotan mengekori harimau hitam yang meluncur seperti kilat. Askar-askar bersenjata berat berkumpul di pintu kubu. Gatling gun siap ditembak. Malam itu, mereka sedar penceroboh yang datang bukan calang-calang. Peluru menghujani pintu besi. Dengan kuasa 6 hikmat keramat, dia memecahkan pintu raksasa itu dalam satu hentakan, membuat seluruh pasukan askar tergamam ketakutan. Harimau hitam mengamuk. Pintu besi runtuh, membunuh askar-askar. Dalam kilatan mata, dia mencipta pusaran tenaga dan menewaskan semua yang menghalang. Harimau hitam mahu menghancurkan pintu titanium. Tetapi sebelum serangan dilepaskan, pintu itu terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara sinis. Masuklah, aku menunggu. Harimau hitam memasuki bilik kawalan dan mendapati seluruh gerak-gerinya telah dipantau oleh Arhat Esa. Musuhnya bangkit. Tubuhnya menyala dengan tenaga moden yang ditingkatkan. Harimau hitam menuntut jawapan. Arhat Esa mengaku menggunakan kanak-kanak itu untuk menguatkan dirinya. Dengan sinis dia menjerit, "Sampah masyarakat!" Harimau hitam meledak dengan kemarahan memecahkan seluruh bilik. Dia menendang dengan kuasa penuh. Arhat Esa ketawa gila. Semua yang cuba melawan telah aku hantar ke neraka. Hikmat purba lawan hikmat moden? Siapa yang akan menang? Nantikan jilid 3 segera tiba.